Ustaz, bagaimana cara menyikapi dalam grup WhatsApp keluarga? Mereka ni tak kenal dengan sunnah. Lalu kita hantar tulisan-tulisan atau video-video Ustaz, kemudian kita share dalam grup tersebut yang menyebabkan kadang berlaku pergaduhan. Macam mana kita menyikapi? Betul tak? Kalau seandainya dalam grup keluarga itu masih awam, kalau kita nak share jemaah, berpada-padalah dulu. Tengok-tengok, jangan keras-keras sangat. Yang ringan-ringan, sekurang-kurangnya yang semua orang tak mempertikaikan. Contoh, di keluarga kita ni banyak yang tak solat, maka sharelah yang video-video yang ancaman orang yang tak solat. Cukup itu saja. Jangan sharekan ini janggut, itu tak payah. Solat pun dah syukur dah dia. Dan itu bitadarruj, dengan bertingkat. Share yang biasa-biasa dulu. Tapi kalau seandainya menyebabkan itu perpecahan dalam keluarga, maka seelok-eloknya ditahan, jangan di-share. Kerana dalam Islam ada dua maslahat, yang satu besar, yang satu kecil. Maka yang besar diambil, yang kecil ditinggalkan. Apabila ada dua mafsadat, dua kerosakan, satu kerosakannya besar, satu kerosakan kecil, kerosakan yang kecil dipegang, kerosakan yang besar dielakkan. Kalau seandainya kita share sesuatu dalam grup WhatsApp, nanti menyebabkan orang bergaduh dan sampai-sampai bermuka masam di antara keluarga, ini lebih besar mudaratnya, maka tak perlu di-share. So macam mana nak dakwah? Dakwahnya senang. Jangan jadi manusia kedekut, bakhil. Ini dakwah tapi bakhil. Bawa kawan, bawa saudara tu, jom makan. Orang kalau dah makan kenyang, itu senang nak tarik. Berapa ramai orang yang geng-geng yang suka bubarkan kajian, dia bagi makanan senyap. Jadi bagi keluarga tu makan. Bawa sepupu, makan ni, makan. Lepas makan, jangan terus dakwah. Esok buat lagi minggu depan. Akhirnya dia dah mula cinta dengan kita. Esok lagi, esok kita buat kumpul-kumpul, takkan makan je. Buatlah kajian-kajian ringan-ringan, jom kajian keluarga. Jemput ustaz, buat kajian ringan. Macam tu cara dakwah. Dia kena ada turukud dakwah, teknik dalam berdakwah. Allah Ta'ala alam bisawab.